Lepas tu kita dengar orang minta tolong. Aku selalu Pasbai, lalang. tak pernah tahu Lepas tu, aku tak tahu pun ada kubur kat situ. And kubur tu is apa, in 1940s punya kubur tau. Kubur lama betul. Aku tengok one of the tu is 1940s tau. Memang lamanya. Itu nak masuk je kan. Macam-macam sangat dalam kubur tak. Pasal bila korang pass by ni tempat kan, dia tak nampak macam apa-apa. Dia nampak macam normal yang hutan je. Tapi bila korang walk in that place, baru korang perasan ada kubur lah. Habis bila kau masuk deeper, dia dah macam makin rabat je. Makin rabat in sense that it's not macam kau pergi pusaraman, is well kept, you know. Sebab ni dah abandoned. Ni dia dah ada yang dah terjunam, dah termasuk. So ada yang tak ada tanda, satu tanda semua dah tak ada. Tanda. So bila kita jalan in, kita start dengar orang minta tolong. Semua dengar first bunyi ayam. Tapi ayam dia memang kita tak jumpa.